baru terima adalah penyeragaman harga diesel bersubsidi lah untuk seluruh rakyat Malaysia akan dibuat bermula pada 1 Julai 2026 ni lah. So di 1 Julai 2026 kita akan dapat harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter lah. So bermula pada 1 Julai 2026. Okay guys, dalam video ni aku nak share korang mengenai information mengenai diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter. So information yang aku dapat ni aku ambil daripada website malaysiamadani.com.my, nanti korang boleh baca sendiri. So apa yang aku nak share nanti, aku akan share pendapat peribadi aku mengenai apakah inisiatif yang dibuat oleh pihak kerajaan Malaysia untuk membantu rakyat Malaysia sendiri berhadapan dengan masalah especially kekarangan ekonomi sekarang, kos barang naik dan sebagainya. So dengan adanya pendekatan diesel bersubsidi termasuk sekali lah dengan budi 95 yang kita tengah dapat sekarang untuk petrol. So alhamdulillah kerajaan Malaysia Madani berjaya memberikan this kind of subsidi untuk pengguna diesel jugalah pada harga RM2.10 per liter. Okay guys, jom aku baca dengan korang sedikit information yang kita akan dapat daripada di website malaysiamadani.com.my. Lepas tu aku akan pergi kepada Facebook Kementerian Kewangan tu sendiri untuk kita dapatkan lagi information yang menarik dekat sana lah. Okey, daripada tajuk ni, turun harga diesel, bukti kerajaan Madani prihatin nasib rakyat. So harga diesel bersubsidi turun kepada RM2.10 per liter bermula Julai, which is 1 Julai 2026. So ia dikhususkan untuk rakyat Malaysia yang menggunakan MyCard dan dilaksanakan secara seragam di seluruh negara dengan harga dan cara yang sama. So aku baca sedikit mengenai ini punya information berita dekat sini lah. Berita baik daripada kerajaan Madani bagi meringankan beban rakyat terus dilaksanakan apabila PMX mengumumkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia bermula awal Julai ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata semua rakyat Malaysia boleh membeli bahan bakar diesel pada harga terbaru hanya menggunakan MyCard sekaligus menikmati subsidi pada kadar yang lebih rendah dan bersesar. So maksudnya lebih mampu milik. Beliau berkata ketika mana banyak negara masih bergelut dengan ketidaktentuan ekonomi global, gangguan kain bekalan dan tekanan kos yang berpanjangan, kerajaan Madani terus berusaha mencari ruang untuk mengembalikan manfaat kepada rakyat. Maksudnya dekat sini kerajaan cuba membantu rakyat Malaysia itu sendirilah untuk menghadapi krisis ekonomi dan sebagainya dengan menurunkan dengan standardkan harga diesel bersubsidi untuk semua rakyat Malaysia itu sendiri. Pastinya pengumuman ini memberi kelegaan kepada ramai pengguna diesel termasuk pemilik kenderaan pickup, komuniti 4x4, petani, usahawan kecil serta mereka yang menggunakan kenderaan diesel untuk urusan harian dan mencari rezeki, kata beliau. Apa yang penting, kata beliau, subsidi yang diberikan oleh kerajaan boleh terus dinikmati oleh rakyat Malaysia yang layak melalui mekanisme MyCard yang lebih bersasar, adil serta terus. Yang ni sama konsep macam Budi 95 untuk petrol yang kita dapat sekarang kan. Kalau kita nak beli petrol, so kita perlu cucuk dululah kita punya MyCard untuk make sure kita layak dan tengok kita punya subsidi dulu lah in term of apakah yang diallocatekan untuk kita semualah. So dengan adanya this kind of subsidi and dengan penggunaan MyCard, so government dapat control lah in term of subsidi, penggunaan subsidi itu untuk rakyat Malaysia itu sendiri. Tegas beliau, dasar kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan komitmen yang berterusan memastikan setiap dasar dan keputusan kerajaan sentiasa berteraskan kepentingan rakyat. Tambah beliau lagi, usaha membantu meringankan kos sara hidup rakyat akan terus menjadi keutamaan kerajaan Madani. Bila ekonomi negara semakin kukuh, manfaatnya mesti kembali kepada rakyat, ujar beliau. Okey, jom kita tengok daripada information yang kita dapat daripada Facebook Kementerian Kewangan tu sendiri. Aku ambil this one daripada kita punya Kementerian Kewangan punya Facebook lah. So nanti senang kita nak refer dan sebagainya. Nanti korang boleh buka sendiri. So for those siapa yang mempunyai Facebook, you boleh dapat information dekat sini lah. Okay, jom aku nak tunjukkan korang apakah yang di-share dekat sini lah, dekat Facebook page ni lah, Kementerian Kewangan. So, jom kita besarkan this one. Harga sama, cara sama seluruh negara. Kerajaan Madani menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat kepada ringgit Malaysia RM2.10 seliter mulai Julai 2026. Mengikut kata Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, which is kita punya PMX,
Tatkala dunia masih bergelut dengan krisis bekalan global, kerajaan Madani memilih untuk memastikan hasil reformasi pelaburan dan pertumbuhan ekonomi negara dipulangkan semula kepada rakyat melalui penurunan harga diesel bersubsidi. So, subsidi bersasar manfaat rakyat lebih menyeluruh. Krisis Asia Barat terus memberi tekanan kepada bekalan minyak global. Langkah ini penting untuk memastikan subsidi kerajaan sampai terus kepada rakyat itu sendirilah. Rakyat di seluruh negara menikmati subsidi diesel secara adil, maksudnya semua orang layak dapat harga RM2 per sen lah, bonus pengguna diesel itu sendirilah. So next one is rakyat menikmati subsidi diesel melalui pengesahan MyCard. Yang ni paling penting. So nak beli any kind of benda-benda bersubsidi, terutamanya petrol and yang terbaru ni diesel, so kita perlukan MyCard untuk verify kita punya data and information and identification lah. So senang government nak control in term of subsidi yang dah digunakan and monitoring purpose lah. So next one is mengurangkan ketirisan dan penyeludupan diesel bersubsidi. Maksudnya dekat sini dengan adanya penggunaan MyCard, so for those yang tak ada bawa MyCard dan sebagainya, you terpaksa bayar menggunakan you punya full price lah, harga dekat pump tu sudah. Sebab tu penting bila kita nak membeli minyak, petrol dan diesel dan sebagainya, dengan adanya this MyCard, kita boleh dapat lah entitled for the punya subsidi lah. And for those yang tak berminat tak nak menggunakan this MyCard, so you all tak akan dapat lah in term of this subsidi lah. So benda memang sangat straightforward and very fair lah untuk everyone lah. So dia punya syarat senang saja, bawa MyCard, cucuk dekat mesin tu kan, tengok kita layak ke tidak. Lepas tu kita boleh proceed untuk membeli petrol atau diesel yang kita nak. Okay. Pertama kali melalui pembaharuan ini, rakyat Malaysia akan menikmati harga yang sama dan cara yang sama di seluruh negara. So maksudnya sekarang harga diesel untuk seluruh negara dah diselaraskan lah. Macam korang dapat dekat peta ni kan, Semenanjung dapat RM2 per sen, Sarawak, Sabah, wilayah Persekutuan Labuan semua akan dapat harga same price lah. Tak kisahlah di mana-mana kita berada, asalkan di Malaysia lah. Ketika ini diesel masih dijual pada harga runcit bersubsidi RM2.14 seliter di semua stesen minyak Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan, berbanding harga runcit diesel tanpa bersubsidi RM4.37 seliter di Semenanjung Malaysia. Can you just imagine, daripada RM4.37 guys, turun kepada RM2 per sen. So almost sekali ganda. Memang maksudnya banyaklah perkhidmatan yang kita akan dapat sebagai pengguna lah untuk warga Malaysia tu sendiri. So alhamdulillah lah, tadi yang diucapkan untuk kepimpinan di bawah PMX memberikan kita discount of subsidi, especially untuk pengguna kenderaan yang berdiesel lah. So dapat harga ni memang dah cantik sangat harga dia, compare tu harga sebelum subsidi guys. Can you just imagine, sebelum ni dekat Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan RM2.15. So and yang paling dahsyat dekat Semenanjung Malaysia RM4.37 guys, tanpa subsidi untuk diesel. So semua harga ni akan reset balik pada harga RM2 per sen pada 1 Julai 2026 lah. So of course lah ada kuota yang akan diberikan untuk semua rakyat Malaysia tu sendiri untuk menggunakan this kind of facilities of subsidi. Okay, ada lagi information yang aku nak share mengenai this one. Okay, jom kita tengok lagi mengenai this budi diesel. Okay, so tarikh penting pelaksanaan. Okay, korang boleh semak korang punya ni, semak kelaikan dekat budimadani.gov.my. This is the cara lah. Kalau korang nak kontak untuk dapatkan maklumat lanjut lah, boleh menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan Budi Madani. This is dia punya details. Untuk permohonan kelaikan tambahan, boleh melayari this website budimadani.gov.my ataupun melalui kaunter pejabat LHDN lah yang terdekat. So 27 Jun, akses awal, rakyat di seluruh Malaysia boleh mula menjalankan transaksi Budi Madani untuk pembelian diesel bersubsidi RM2.14 seliter. Maksudnya starting 27 ni, so maksudnya bila tarikh video ni dirakamkan 27 ni, so kawan-kawan kita yang berada di Semenanjung Malaysia boleh mendapatkan discount of price lah untuk diesel tu sendiri lah. So dia punya information kat sini is warga negara di Semenanjung Malaysia yang mempunyai lesen serta memiliki kenderaan diesel
berdasarkan kriteria kelayakan. Siapa yang dapat ada kenderaan diesel so yang layak, then you akan dapat this kind of price lah. So, okay. Dan full implementation is 1 Julai 2026. Pelaksanaan seluruh negara, warga negara yang mempunyai lesen serta memiliki kenderaan diesel berdasarkan kriteria kelayakan akan dapat RM2 seliter untuk harga diesel. Bagi kenderaan komersial di bawah SKDS 2.0, you all akan dapat harga RM2.15. Dan bukan negara pengguna industri, so you all akan dapat harga standard price without subsidi dekat harga pump, dekat pump tu sendiri lah. So apa yang harga yang terpapar dekat pump tu, you all akan dapat harga itulah. So maksudnya harga floating lah, subject to harga minyak dunia lah. So bila harga dunia untuk diesel and petrol naik, you for those bukan warga negara and industri, you terpaksa bayar pada harga standard price lah. Okay, this one, alright. Okay, this one, okay, the next information, you all akan dapat daripada this website, page Kementerian Kewangan Facebook. Okay, okay, jap aku besarkan. Budi diesel adil untuk semua. Sekitar 700,000 pemilik kenderaan diesel bersendirian layak mendapati budi diesel pada harga RM2 dan budi 95 this one for Euro 95 pada harga RM199 seliter di seluruh negara. Manfaat rakyat budi madani RM2 seliter untuk budi diesel mulai 1 Julai 2026 dan RM1.99 seliter kekal untuk budi 95 dengan menggunakan MyCard. So bila nak isi minyak, you kena standby you punya MyCard untuk cek you punya kelayakan. Lepas tu baru you boleh proceed untuk payment and boleh pump minyak sama ada petrol dan diesel. So next one is kelayakan budi madani individu. Setiap individu layak menerima kelayakan sehingga 300 liter sebulan untuk pembelian diesel dan Euro 95 bersubsidi. So maksudnya samalah sekarang 300 liter lah untuk petrol, 300 liter untuk diesel. So untuk Euro 95 had kelayakan adalah so this one untuk had kelayakan Euro 95 adalah 200 liter sebulan untuk warga negara Malaysia and lesen memandu yang aktif. So had kelayakan 200 liter sebulan untuk budi madani untuk diesel. So warga negara Malaysia lesen memandu yang aktif memiliki kenderaan diesel persendirian individu atas nama pemegang lesen layak, lesen kenderaan motor sah. So samalah. Maksudnya dekat sini is 200 liter untuk Euro 95, 200 liter untuk diesel lah di budi madani dan budi madani diesel lah. Alright. So had kelayakan 200 liter campur 100 liter sebulan. So yang ni apa ni? Warga negara Malaysia lesen memandu aktif memiliki kenderaan diesel persendirian individu atas nama pemegang lesen layak, lesen kenderaan motor sah, permohonan dengan syarat tambahan pickup atau jeep. Yang ni aku tak sure sangat lah. So mungkin ada additional lah. Tapi yang kita akan dapat untuk Euro 95 200 liter, untuk diesel kita akan dapat 200 liter jugalah. So next one is sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluaskan di Sabah, Sarawak dan di wilayah Persetuan Labuan. 70,000 kenderaan komersial yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.15 seliter melalui fleet card. So jenis kenderaan yang layak 23 jenis kenderaan SKDS 2.0 plus pickup plus jeep commercial. Okey. Dan pendaftaran dibuka mulai 4 Mei 2026. Pendaftaran masih terbuka melalui mysubsidi.kpdn.gov.my. So subsidi bagi sektor strategik dan kritikal dikekalkan. Harga subsidi diesel bagi sektor pengangkutan darat awam SKDS 1.0 kekal pada RM188 Malaysia seliter. This one untuk bus, bus express, and segala vehicle yang ada dekat sini lah. So untuk nelayan sama juga, subsidi diesel untuk nelayan dikekalkan pada harga RM1.65 seliter untuk nelayan untuk lebih mudah lah untuk pergi ke laut mencari rezeki, menangkap ikan dan sebagainya. Okeylah guys, sekian saja perkongsian aku untuk kali ini. So bagi aku sendiri secara conclusion yang aku nampak,
apakah tindakan yang dibuat oleh pihak kerajaan ini sangatlah baguslah, tepat pada masanya, which is dengan memberikan subsidi pada rakyat Malaysia itu sendirilah. Dikala semua rakyat Malaysia sekarang tengah mengalami tekanan ekonomi, tak kisahlah akibat daripada kenaikan harga minyak dunia, kenaikan harga barang, inflation dan sebagainya. So alhamdulillah lah kita punya kerajaan mendengar rintihan rakyat Malaysia dan membuatkan this kind of subsidi lah. So sebelum ni kita dapat untuk budi 95 kan untuk pengguna petrol saja. So ramai mungkin pengguna-pengguna diesel yang mengeluh lah. Sebab of course lah kan harga diesel mahal kan. So dengan adanya pendekatan yang diberikan oleh pihak Malaysia Madani di bawah kepimpinan kita punya PMX, semua kita akan dapat. So sampai menggunakan diesel for this 1 Julai 2026 kita akan dapat harga subsidi which is RM2.10 untuk diesel tu sendiri. And untuk R95 still maintain lah RM1.99 guys. So apakah pendapat you all mengenai this subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada pengguna yang menggunakan diesel and petrol guys. So nanti korang tinggalkan komen, korang bagi komen lah. And sekali lagi aku nak ucapkan tahniah lah, tahniah and terima kasih banyak-banyak lah di bawah kepimpinan kita PMX sebab memberikan harga ni kan, harga RM2 guys. So bunyinya nampak taklah terlalu banyak tapi percayalah guys, so ramai daripada kita akan dapat manfaat daripada penggunaan RM2 untuk seliter untuk diesel lah. Kalau kita tahu diesel ni digunakan especially untuk industri, untuk orang yang berniaga dan sebagainya, untuk menghantar barang dan sebagainya kan. Betul tak? So can you just imagine kalau harga minyak ni berjaya dikawal dan berjaya diberi subsidi, so of course lah tekanan untuk kepada para pengguna businessman kan, siapa yang menjalankan perniagaan, entiti perniagaan and even siapa yang menggunakan kenderaan diesel sebagai orang perseorangan pun akan mendapat manfaat lah, boleh mengurangkan sedikit lah beban kewangan bila mereka nak refill mereka punya diesel tu sendiri guys. Okay guys, jumpa lagi next sharing. So kalau korang mempunyai sebarang komen dan sebarangnya, nanti korang tinggalkan komen, korang dekat bagi komen. Jumpa lagi dalam next sharing. Assalamualaikum, take care guys, bye bye.